Assalamualaikum. Okey, sekarang saya tunjukkan itu akaun MMC saya. Okey, akaun ni khas untuk reinvest, iaitu tambah penjanaan. Okey, dekat sini kita boleh nampak total ROI saya iaitu 9,200 MCP Money Changers Point. Okey, 9,200 MCP bersamaan RM42,320. Jadi itu yang saya akan dapat, akan kumpul. Yang sekarang kat bawah ni kita boleh nampak ini dia punya jadual. Okey. Sekarang saya dah buat tambah penjanaan sebanyak 25 kali. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Dan dalam masa 25 kali tu saya ada buat tambah penjanaan, beli 1 share, ada yang beli 2 share. Okey. Ada juga beli 10 share, ada beli 5 share dan juga beli 3 share. Okey. Saya bagi contoh iaitu contoh 1 share. 1 share bersamaan 100 MCP. RM-nya adalah RM690. Itu adalah balik modal campur untung. Okey. RM690. Okey, ini untuk beli 1 share. Okey, kalau beli 2 share pula, 2 share bersamaan 200 MCP. Money Changers Point. Dan dalam RM adalah 1380. Itu untuk 2 share. Untuk yang 5 share pula iaitu 500 MCP bersamaan RM-nya 3,450. Okey, dan yang paling the best sekali saya pernah tambah penjanaan iaitu beli 10 share bersamaan 1000 MCP. Okey. Dan dalam RM-nya adalah 6,900. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Platform MMC adalah solusi untuk kita semua. Okey. Dan juga adalah platform MMC ni adalah sebagai boleh ramai dapat selesai masalah. Jadi jika ada yang senang seperti ni, kenapa nak yang susah? Jika ada yang selamat seperti ini, kenapa anda nak ambil yang berisiko? Jika ada yang jangka yang panjang, kenapa anda nak ambil yang sekejap-sekejap pergi ke laut tu? Jadi mari you all semua, mari bersama-sama dalam platform MMC. Alhamdulillah, InsyaAllah. Okey, inilah solusi untuk anda semua. Yes, MMC the best, MMC terlajak best, MMC terlampau best. Yes. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih semua.